Orchid bertemu Pak Long di kafe dan dikejutkan dengan pendedahan bahawa Sri cuba membunuh Sufian. Namun, Orchid sukar mempercayainya kerana Sri yang dikenalinya bukan seorang yang kejam, apatah lagi sedang hamil dan tidak pernah melampaui batas. Di taman permainan, Orchid dan Mikael berbual sambil memerhati Saif dan Putri bermain. Mikael meluahkan kasihnya terhadap mereka seperti anak sendiri dan takut kehilangan. Orchid terharu dan mengajak Mikael berkahwin dan mengakui dia sudah bersedia. Mikael terkejut namun gembira. Pada masa sama, Saif ternampak Sri memandangnya dengan tajam hingga membuatkan dia berasa takut. Di rumah, Orchid berbincang dengan Saif dan Putri tentang rancangannya berkahwin dengan Mikael dan mereka menyokong penuh, malah Putri sangat teruja. Namun suasana berubah apabila Saif menceritakan dia terlihat Sri di taman. Saif merasa takut melihat cara Seri memandangnya. Saif dan Putri masih memanggil Seri sebagai ibu. Orchid mula gelisah tetapi memilih merahsiakan kejadian Seri mencederakan Sufian. Bimbang anak-anak semakin takut. Orchid menghubungi Mikael untuk berkongsi kebimbangannya tentang Sri yang dilihat Saif di taman. Dia meluahkan rasa takut, bimbang Sri akan melakukan sesuatu pada anak-anaknya, lebih-lebih lagi selepas kejadian yang menimpa Sufian. Mikael cuba menenangkan, mereka belum pasti kesahihan cerita tersebut. Ada kemungkinan Sufian hanya mereka cerita demi meraih perhatian atau simpati. Dia turut menasihati Orchid agar tidak terlalu memikirkan hal itu dan cuba menenangkan fikiran. Di sebuah kafe, Sufian merajuk dan kecewa. Orchid tidak melawat sepanjang dirawat di hospital. Orchid tidak menghiraukan keluhan Sufian. Sebaliknya, Orchid sampaikan yang dia akan nikah dengan Mikael. Sufian membantah, dia mahu. Orchid mulakan hidup baru bersamanya. Orchid tegas menolak, menegaskan dia tidak memerlukan persetujuan Sufian, serta memberi amaran agar tidak diganggu lagi. Sufian cuba menghalang ketika Orchid hendak beredar, tetapi gagal kerana kecederaan kakinya belum pulih sepenuhnya. Sufian pulang ke rumah dalam keadaan marah dan kecewa. Dia melemparkan tongkatnya ke lantai. Tiba-tiba, Seri muncul di hadapannya, membuatkan Sufian terkejut dan ketakutan. Bayangan kejadian ketika Seri menyerangnya sebelum ini kembali menghantui fikirannya. Setiap kata-kata Seri kedengaran mengancam dan membuatkan Sufian semakin gelisah. Seri dengan nada tegas mengugut jika Sufian cuba menyingkirkannya. Dia tidak teragak-agak untuk memusnahkan seluruh keluarga Sufian. Kedua-dua pihak keluarga berkumpul untuk membincangkan hal perkahwinan Orchid dan Mikael. Perbincangan berjalan dengan lancar tanpa sebarang bantahan. Semua pihak bersetuju dan merestui hubungan mereka. Segala urusan persiapan perkahwinan diserahkan sepenuhnya kepada Orchid dan Mikael untuk diuruskan mengikut kehendak mereka. Di rumahnya, Sufian termenung melihat gambar Orchid dan Mikael. Sufian tahu mereka pasti bincang pasal perkahwinan Orchid dan Mikael. Sufian cemburu Sri rampas telefon Sufian dan tahu Sufian masih mencari tahu pasal Orchid. Dengan penuh emosi, Sri mengugut dia sanggup menghapuskan keluarga Sufian, termasuk anak dan bekas isterinya, jika Sufian terus mengambil tahu tentang Orchid. Seri juga menyatakan dia tidak kisah masuk penjara demi memuaskan hati sendiri. Sufian yang masih tidak dapat menerima kenyataan, pergi bertemu bapa mentuanya. Dia memburukkan Mikael dengan mendakwa bahawa Mikael sudah lama menginginkan Orchid serta penyebab mereka bercerai. Tuduhan itu membuatkan bapa Orchid hilang sabar lalu menampar Sufian. Sufian kemudian diusir keluar dari rumah
dengan cara yang tidak terhormat. Sebelum pergi, Sufyan sempat mengugut bahawa dia akan merampas anak-anak mereka bersama polis di hari pernikahan Orchid dan Mikhail. Selepas kekecohan yang ditimbulkan Sufyan, ayah Orchid berasa bertanggungjawab dan tidak mahu Mikhail terus terbabit dalam masalah keluarganya. Dia memberi kebebasan kepada Mikhail untuk menarik diri jika berasa terbeban, namun Mikhail menolak dengan yakin, menegaskan sejak awal dia sedar cabaran yang bakal dihadapi. Dia ikhlas mencintai Orchid dan sanggup menghadapi segala risiko demi masa depan bersama Orchid, Saif dan Putri. Di rumah, pergaduhan besar antara Sufyan dan Sri akhirnya meletus. Sufyan yang sebelum ini takut kini berani melawan, saling menyalahkan dengan Sri. Sri menuduh cinta Sufyan hanya dusta, manakala Sufyan mengaku bertahan kerana janji kepada arwah ibu Sri. Hilang sabar, Sufyan melafazkan cerai berkali-kali, membuatkan Sri terdiam dan hancur, menandakan berakhirnya hubungan mereka. Dalam satu hari yang sepatutnya tenang, Orchid membawa Saif dan Putri keluar bersama. Mikhail tidak ikut sekali untuk menghormati adat darah manis. Tiba-tiba, Sri muncul dalam keadaan tidak stabil dan menuduh Orchid sebagai punca penderitaannya. Punca dia hilang Arman dan Sufyan. Orchid cuba beredar, namun Sri menyerangnya dari belakang dengan gunting. Saif pantas melindungi ibunya, tetapi terkena tikaman dan akhirnya meninggal dunia, meninggalkan kesedihan mendalam kepada semua. Seminggu selepas tragedi, Orchid masih tenggelam dalam kesedihan. Orchid juga menunda majlis pernikahan dengan Mikhail. Mikhail memahami dan sanggup menunggu. Sufyan datang dengan rasa bersalah, berjanji tidak akan mengambil anak-anak lagi, serta menyerahkan Putri kepada Orchid. Namun Orchid tetap marah, salahkan Sufyan atas kejadian yang menimpa Saif dan enggan memaafkan selagi Sri belum menerima hukuman. Dalam satu momen yang menyentuh hati, Putri meluahkan perasaannya kepada Orchid. Putri merasakan bahawa sejak kematian Saif, Orchid sudah tidak menyayanginya. Orchid tersentak dengan penuh penyesalan. Orchid memohon maaf kepada Putri, mengaku tidak sengaja mengabaikannya. Putri dan Orchid saling bermaafan dan lupakan perkara yang sudah berlalu. Di tempat kerja, Mikhail berdepan ujian apabila Lisa memfitnahnya. Dia cuba memburukkan Orchid dan, apabila diabaikan, menuduh Mikhail mencabulnya. Namun rancangan itu gagal apabila pembantu peribadi Mikhail masuk tepat waktu dan mendedahkan Lisa sengaja merakam video untuk menjatuhkannya. Sri yang semakin tidak waras dilihat berkeliaran di kawasan perkuburan mencari pusara Saif. Tingkah lakunya menunjukkan dia sudah hilang pertimbangan diri dan dibelenggu rasa bersalah. Terdengar siren kereta polis dan Sri tidak melarikan diri. Dia berjaya ditahan polis. Sufyan pergi bertemu ibu bapa Orchid, menyampaikan berita bahawa Sri telah ditangkap oleh pihak polis. Dia juga berjanji tidak akan ganggu Orchid dan akan pergi jauh selepas Orchid berkahwin dengan Sufyan. Sufyan mengakui kesilapannya dan berharap Putri akan mendapat seorang ayah yang lebih baik. Dalam masa sama, dia tetap berharap agar hubungan antara dirinya dan Putri sebagai ayah dan anak tidak diputuskan. Di luar rumah Orchid, Sufyan terserempak dengan Mikhail. Berbeza daripada pertemuan sebelumnya, kali ini Sufyan hanya memandang dengan penuh penyesalan, seolah-olah telah insaf dan menerima takdir. Selepas melalui pelbagai dugaan dan kehilangan, Orchid akhirnya memilih untuk meneruskan perkahwinan dengan Mikhail. Walaupun masih terluka atas kehilangan Saif, dia tekad melangkah ke hadapan dan melihat perkahwinan ini sebagai peluang membina semula kebahagiaan bersama Mikhail dan Putri.
Dalam penutup cerita, Orchid dan Mikhail sah bergelar suami isteri dan membina keluarga baharu bersama puteri tanpa melupakan Saif. Dalam adegan simbolik, puteri menampal gambar Saif pada foto perkahwinan mereka. Lalu mereka bertiga memandangnya dengan penuh rindu dan kasih. Drama ini berakhir dengan kebahagiaan yang sederhana. Sebuah keluarga yang masih menyimpan luka, tetapi belajar untuk hidup dengan kenangan dan meneruskan kehidupan.